Apakah isu yang mungkin pelaksanaan teknik Ladiva ini? Yang pertama, keliru. Data yang terlalu banyak akan menyebabkan murid berasa keliru untuk memilih skala yang paling tepat. Yang kedua, pengetahuan lepas. Saya percaya bahawa murid-murid telah mempelajari cara pengiraan paksi Y semasa tingkatan 1 hingga 5. Namun, terdapat juga murid yang masih tidak mahir untuk menentukan skala tersebut. Dan yang ketiga adalah masa yang terhad. Murid mengambil masa yang terlalu lama untuk menentukan skala di paksi Y sehingga mereka kesetukan masa untuk menyiapkan keseluruhan soalan dalam masa yang telah ditetapkan. Objektif teknik Ladiva. Yang pertama, ketepatan pengiraan. Memberikan kaedah sistematik dan teratur untuk menentukan skala paksi Y pada graf. Yang kedua, pengiraan ringkas. Memudahkan proses pengiraan skala kepada 3 langkah pendek agar murid mudah ingat. Yang ketiga, pengurangan kesilapan. Mengurangkan risiko kesilapan pengiraan dengan menyediakan langkah yang teratur dan sistematik bagi mengelakkan kesilapan remeh. Cara-cara penggunaan teknik Ladiva. Sebelum memulakan teknik ini, bahan yang diperlukan adalah jadual yang lengkap dengan data dan kalkulator. Langkah pertama, large atau besar. Mulakan dengan pengenalan pasti nilai yang paling besar dalam jadual. Langkah kedua, divide atau bahagi. Bahagikan nilai paling besar tersebut dengan 12. Kenapa perlu dibagi dengan 12? 12 ialah 12 cm yang digunakan pada paksi Y. Langkah ketiga, round atau bundar. Hasil bahagian telah diperoleh akan dibundarkan kepada nombor genap yang paling hampir. Siap! Keunikan Ladiva, pengoptimalan pembelajaran. Teknik Ladiva membantu pelajar untuk memahami konsep paksi Y dan pengiraan dengan lebih baik. Penggunaan istilah yang mudah difahami seperti large, divide dan rounding menjadikan pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, pendekatan mudah alih. Teknik Ladiva menjadi teknik yang praktikal untuk digunakan oleh pelbagai lapisan pengguna, termasuk pelajar, pendidik dan profesional. Ketiga, penggunaan flexibility. Teknik ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, analisis data, kajian saintifik dan pengurusan projek. Flexibility ini menjadikan teknik ini relevan dan seberguna dalam pelbagai konteks. Impak dalam bilik darjah. Impak pertama, pemahaman konsep meningkat. Teknik Ladiva memecahkan proses pengiraan kepada langkah-langkah yang jelas, memudahkan pelajar untuk mengikuti dan memahaminya. Impak kedua, pengiraan tepat. Teknik Ladiva memastikan pengiraan yang tepat dan konsisten, membantu murid menghasilkan graf yang tepat dan berkualiti. Impak ketiga, efisiensi masa. Teknik ini mempercepatkan proses pengiraan. Perluasan. Teknik Ladiva yang telah kami inovasikan telah berjaya dikongsikan di dalam sekolah. Ia telah dikongsikan kepada kelas-kelas yang mempelajari mata pelajaran pengajian am. Manakala di luar sekolah, ia telah dikongsikan semasa program pemikir 3.0 iaitu Perkampungan Akademik Inisiatif Nasional Semester 2. Di luar daerah pula, teknik Ladiva ini telah berjaya dikongsikan di program pemikir pengajian am anjuran KTI Pra-Universiti Pontian dan di sekolah-sekolah tertentu seperti SMK Rompin. Sekian, terima kasih.